Saya mudah faham pasal log dalam AppMath. Jadi di sini saya nak buat satu soalan yang tidak terlalu sukar. Mungkin nampak susah soalan ni, tapi soalan ni kita boleh hungkaikan daripada 2 log 9 tolak log 27 dengan tambah 2 log 3. Jadi kat sini first kita kena justify log 9 dan 9 27 dan 3 dia actually akan base kepada asas 3. Jadi pertama sekali kita tahu 9 ni apa punca dia. Kita kena pasti 9 punca dia daripada kuasa 3. 27 kuasa 3 kuasa 2. 27 daripada 3 kuasa 3. Set 3 daripada 3 kuasa 1/2. Jadi untuk jawab soalan ni, first yang depan, nombor yang di depan kita akan bawa naik ke atas. Okey, apa? Slow. Untuk macam ni juga, 2 yang depan kita akan bawa naik atas. Contoh, untuk 2 log A asas 3, 2 yang depan ni kita akan sama dengan log A kuasa 2 asas 3. 2 kita akan bawa naik atas, ke atas ni. Tapi macam mana kalau kita nak pecahkan log 3 kuasa 2 ni? Kita nak pecahkan, maksudnya kita kena kalikan 3 kuasa 2 ni kali juga dengan 2. Maksudnya kita nak pecahkan A kan? Maksudnya A ni kuasa 2 kita kalikan dengan 2. Dia akan jadi log A kuasa 4. Okay. Tapi jangan lupa tulis daripada asas dia. Base 3. Okay. Jadi untuk soalan ni, how to solve it? Okay. First 2 log 9 asas 3 kita boleh tuliskan seperti 2 log 3 9 tolak dengan log 3 23 tambah dengan 2 log 3 set 3. Nampak macam kompleks kan? Okey, jangan risau, kita boleh buatnya one by one, step by step. So, okey, sebenarnya ni adalah AppMath ni tidaklah terlalu sukar. AppMath kita boleh pelan-pelan kayu, one by one. Just actually benda ni tak perlu kita sulitkan lagi masalah yang ada dalam minda kita. Baiklah, dah sambung. Okey, first 9 daripada 3 kuasa 2 27 3 kuasa 3 set 3 3 kuasa 1/2. Jadi 2 depan kita tulis balik 2 log 3 kuasa 2 base 3 tolak log 3 kuasa 3 base 3. Okay, tambah 2 log 3 kuasa 1/2 base 3. Okay. Macam tadi, gunakan formula yang depan bawa naik atas. Ulang lagi, yang depan kita akan bawa naik atas dekat kuasa ni. Maksud yang kuasa ni kita akan kalikan. Okey, pelan-pelan, one by one rules. Okey. Okey, so log 2 bawa naik atas. 2 log 3 base 3 kuasa 2 kita akan kalikan. Ingat, tanpa mengubah asasnya. Don't change
the base. Okay. Jadi untuk soalan kalikan dengan 2 tolak 0 3 base 3. Okay, tambah dengan 0 wait. Okay, 0 3 kuasa 1 per 2 kali dengan lihat depan bawa ke atas, letak kali kat sini. Okay, disclaimer ni untuk no single digit, tak bawa pelan-pelan 4 markah. At least kita kena kayuh untuk pecahkan single digit kita. So kita tak nak lagi spasi, dapat lagi single digit. Okay, ini sambung 0 3 kuasa 4 2 kali 2 4 tambah 0 3 kuasa 3 base 3 tambah 0 2 kali 1 per 2 akan dapat 1. Jadi 3 kuasa 1 base 3. Jadi yang depan ni kita boleh dalam ni kita boleh, saya ini kita boleh nak nampak cantik, nak nampak elok. Yang atas ni kita boleh bawa semula ke depan. Maksudnya macam mana? Kita tulis balik 4 0 3 base 3 tambah yang depan kita patah balik, kita reverse the situation. 3 0 3 base 3 tambah 1 kan, tapi 1 kita tak boleh tulis pada apa, 1 sudah 1 kita biar saja sebab sama saja. Okay. Apa-apa kali 1 akan sama dengan 1. Okay, so 0 3 base 3. Okay, so this is the final answer. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe, share and like. So, bye bye, thank you.